Jangan tertipu dengan harga emas yang murah. Datangnya emas yang murah biasanya pakej gramnya kecil. Jadi tuan-puan perlu semak ada khabar baloi untuk tuan-puan buat belian emas tersebut. Sebagai contoh di pasaran sekarang, emas dengan nilai RM50 tapi gramnya cuma 0.001 gram. Yang menjadikan harga 1 gramnya adalah sekitar RM50,000. Bila harga ini dinyatakan dalam pasaran, tuan-puan confirm tak akan beli. Dengan kecilkan nilai gram emas tersebut, tuan-puan nampak murah. Tapi sebenarnya emas yang tuan-puan miliki itu mahal. Berapa lama tempoh yang tuan-puan perlu tunggu untuk capai keuntungan? Untuk cecah 1 gram sekitar RM50,000, berapa tahun sebenarnya tuan-puan perlu menunggu? Jadi pastikan bila tuan-puan nak buat belian emas, tuan-puan ambil kira 5 kriteria beli emas sebelum tuan-puan mulakan tabungan emas. Salah satunya adalah harga per gramnya yang rendah. Yang kedua, perbezaan harga jual dan harga belinya yang nipis. Yang ketiga, stok tiada had. Yang kata lain, harga emas tinggi, tuan-puan boleh beli emas. Harga emas rendah, tuan-puan boleh beli emas. Yang keempat, cawangan jual balik yang banyak, di mana memudahkan untuk urusan tuan-puan buat jualan semula. Yang kelima, tiada syarat yang pelik-pelik. Yang mana, kalau emas salah, ataupun emas patah, ataupun terbuka daripada sil, syarikat tersebut mampu membeli emas tu semula. Jika 5 kriteria ini ditepati, tuan-puan boleh memiliki emas tersebut dengan senang hati. Boleh follow saya untuk dapatkan lebih banyak lagi ilmu emas dan kewangan.